Dapat hadiah birthday rice cooker. Tapi ada drama tadi. Buka-buka kan. Katalah tak suka lah pink ni pot dia. Ingatkan pot dia rupanya Yafa pegang. Ini adalah tada! Gelang emas. Mami ingatkan barang periuk nasi. Masih Daddy tayang. Hello guys, kita nak pergi beraya makan. So kita nak pergi staycation dekat Artechera. Tadi yang Nanumi. Nak mandi kolam ni. Mak nenek dan abang. Abang Iman. Dia yang cakap. Kita pergi makan dulu. Baru pergi check in. Rumah tinggi ada tangga. Rumah tinggi ada tangga. Ada lift lah. Ada apa ni? Ada katil. Ada katil. Katil bawah, katil atas. Kita pergi makan dulu. Saya pun lapar. Kita buat apa ni? Nak makan. Kita nak makan dulu ayam gepuk. Dek. Dah pergi jauh tu. Dah pergi kedai jauh tu. Mami dah order. So kita tempat favourite je ayam gepuk kita tepi jalan ni. Dekat Keramat AU1 depan Pansapuri ATM Kuala Lumpur tu. So kita makan dulu. Dah sampai. Didi. Ya. Ni siapanya? Didi siapa? Didi punya. Didi kat mana ni? Okay, baca doa. Kita orang cepat. Iya. Iya, Ma. Iya, Mama, Mama. Iya, Amin, jom makan. Dek, kalau baca doa sebelum habis dia dah boleh start makan. Kalau dekat taska. So, dia is ayam gepuk. Kita minta start. Das. Bismillahirrahmanirrahim. Yura? Yura nak makan apa? Ada biskut dalam tu. Sekejap. Kita makan biskut. Hari ni kita start dengan carrot pula. Sebelum ni yang original. Tak tolong kau jap. Mami nak buka ni bagi Yuya. Tekan je. Mami dah tekan tu. Yuya dah makan. Mami, baby. Baby. Tengok lori. Bandar lori. Iya. Okey dah. Makan. Nanti Mami nak tak. Hai guys. Hai guys. Makan. Cari makan ayam. Kicap. Ayam. Kita orang nak makan. Kita orang nak makan Makan ayam. ayam. Pandailah. Allah kita orang. Sorry guys, jatuh. Allah guys. Okey, makan dulu. Panas lah pula kat sini. Tak ada angin lah. Ni angin. Angin. Ini ada bau. Panas ayam Mami masak. Ya, syaitan Mami ya. ni buat Dia kan betul sekali dengan goreng. Nampak tanah Mami. Oh, sorry. Hello guys. Makan guys. Makan guys. Sedap. Kita follow yang pakai tanah ni. Aku pakai tanah. Kenapa tak tadi tak pakai tanah cokok? Ni nak pakai tangan. Hello. Ni nak makan. Dapat kotak. Makan nasi lagi kek guys. Ayam. Mana adik lekat ke? Mami. Sampai lah. Rafa cepatlah. Mami adik ni. Cepat. Adik dah. Kan lagi check in terus ni. Cepatlah jam-jam jalan ni. Sampai terceras. Okey, dah siap makan. Kita nak pergi check in. Let's go. Check in nak jauh. Kita nak pergi check in Artechera. Sebelum ni kita pernah duduk Arte Monkiara. So nanti kita buat room tour. Cantik ke tak cantik? So kalau ikutkan gambar kan dia luxury. Luxury decoration. Okay, let's go. Bye. Kita tu.
Pergi check in. Jadi anak Numi. Dia Numi. Ya, tapi dia orang lambat lagi sampai. Abang, motor. Bye guys. Hai guys. Dia orang nak cakap. Kita nak ni kolam. Kita orang nak mandi kolam. Kita bawa pelampung. Bawa baju kolam. Bawa baju kolam. Baju apa? Dia apa? Baju Nami. Baju mermaid. Baju mermaid. Lepas tu dia punya apa tu? Pelampung, Kuromi, Melody. Sini. Tak ada lah, Sinamura tak ada. Yang Yura ada dua, Kuromi dan Melody. Melody. Komi. Sini. Kita dah sampai Arti Ceras. Ada dia. Tapi kita pusing belakang. Tapi dia ada. Ni nanti kita check in kat sini korang. Tapi tengok kita Numi mana. Ya. Dah sampai tu rumah tinggi dia orang panggil korang. Kita nak pergi masuk rumah Jadi tinggi. tak tahu. Jadi tak tahu. Yara tahu kan? Ada mana kat sini? Kita nak pusing ni nak masuk dalam sana. Ada lotus kat sini. Dah sampai. Dah sampai. Okay, sekarang kita nak cari kunci. Dia tulis tu C130. So this one. This one. Selalunya kalau nak tahu kan, kalau apartment untuk sewa selalu dia lock ni. Kalau yang ni yang apa, owner sendiri duduk. Okay, sekejap. Tak dapat. Let's go check in. Korang, kita nak pergi check in. Kita dah ambil kunci, access card semua. So kita nak pergi cari parking CP316. Apa sembali dah? Dia kata atas buat saya pun handbag dia. Jom adik, adik belahan okay. Kita nak pergi check in bilik rumah. Kita ambil apartment kalau ikutkan 2 bilik. So nanti kita tengok. Kita dah sampai. Nak pergi cari C1. C1 lah. Ni C1. Kita nak cari bilik 07. Ni lah dah sampai. Wah, cantik lah. Berbaloi 200 satu malam. Termasuk tax 235. Dah. Okay, tax dengan charge. Okay, kejap Kak. Okay, let's go. Kita nak buat room tour. Okay, let's go. Kita room tour. Macam biasa, kita ada access card. Tapi dia punya ni guna kunci. Okay, jap. Nanti Mami naik. Mami nak room tour. Okay, di sini semua lampu-lampu dia. Okay, lepas kita masuk, kita terus jumpa kitchen. Kitchen dia sangat kecil tapi sesuai untuk... Best kan nampak dia 2 tingkat. Menarik. Siap ada kuku, sejuk, panas. Macam biasa, kalau kapal dapur ada microwave. Kabinet atas kosong. Sebab tadi diorang kata, apa ni? Customer baru keluar. So dia check out, kita terus check in. Sekarang 3.30. Dia ada ni, heater dapur. Dapur. Laci. Macam biasa je bawah ni. So dia bagi Sharp punya washing machine. And sebelah dia ada first bedroom. Dia ada 2 bathroom tau. 2. Ini best. Cantik ni. Okay, ni ada dining table. Hai. Ada aircon, lampu lah. Chandelier. Ni yang second bilik air. Lah, dua-dua kat bawah lah bilik air dia. Atas tu memang bilik je. Nanti bagi nenek. Alia datang tak? Kan Alia situ. Nenek. Ini kita. Kita atas lah. Ni Umi dengan nenek. Okay, ni first room yang bawah. Macam biasa. You ada cashier. Sekejap, Daddy tengokkan adik dulu. Buka aircon semua. Macam dia kat depan kot.
Ni first room. Dia ada bilik ke toilet. Oh, dia kunci kat dalam ni. Kejap. Dia ada kunci dari sini. Sabarlah Yafa. Okay, dari sini. Best. Ni ada tempat iron, meja, kerusi, katil macam biasa. So dia ada, wow, Masya Allah cantiknya. Hello Kuala Lumpur. Kita kat Ceras sekarang. Cantik. So cari mana rumah kita. Kita kat ujung sana. Kat dekat sisi tu. Kan? Mana rumah kita? Jauh lagi. Jauh lagi. Ada kalau biru. Okay, bilik sebelah. Kita ada peti ais lah tadi, lupa nak review. Yafa tahu apa Yafa? Peti ais. Mana remote aircon ni? Nak bukan? Okay. Tak mana makeup. Letak dekat atas, bilik kita atas lah, senang. Nanti nenek sakit kaki nak naik. Okay, ni second room yang bawah. Kecil sikit daripada yang tadi. Tapi tetap lengkap. Ada aircon, katil, towel, tempat gantung baju. Jap, jom kita naik. Jom kita review dekat second. Nervous weh naik atas ni. Yura. Wow, bestnya. Wah, cantiknya. Okay, atas ni dia luas. Dia open macam ni je atas ni. So, kalau korang nak tukar-tukar baju, kena menyorok sikit. Okay, so sudut ni. Yang ni daripada atas. Cantik. Ada Yura lah. Yura. Oh, dia ada untuk... jatuh. Kak ambil, Kak. Ada kids corner. Ada ini. Congkak. Ada buku decoration. Ada meja. Letak sini meja kakak. Ni tempat baju. So nanti kita akan susun baju kat sini. Nanti minta kat gambar. Katil, sofa. Sofa ni sofa bed tau. Dia boleh baringkan. So this is TV. Lampu tidur. Tapi view kita pun lawak guys. Ya Allah, Masya Allah. Cantik. Kat bawah pula. Itu ada kitchen. Toilet dah ada 2. Kat bawah ni ada 2. Jangan duduk situ, jatuh. Dia dah pandang dia orang kat atas. Ni toilet kedua, dia connecting dengan room ni. Cantik kan? Diorang dah landing. So kita nak pergi beraya je lagi. Okay? Tak boleh tidur. Semua dah ngantuk. Boleh tidur. Boleh. Cantik kat bawah tu. So nanti diorang akan datang. Hai orang bawah. Dia macam tu. Hai. You curi biskut baby, you know. Tak suka. Jangan buat sepah. Tu jangan jalan yang kita lalu tadi tu. Nah. Tengok jalan yang kita lalu tadi tu. Jalan Ampang. So kita lalu situ, kita turun pusing rambut sampai lah sini. Rumah kita kat sana. Baik. Okay, so tadi kita dah check in. Sekarang kita nak pergi beraya dekat Starbucks. Kita patah balik rumah kita. Ya Allah, Jimin. Jam. Kita nak pergi beraya, lalu balik rumah. Kita pergi raya kat Starbucks dulu and then baru pergi Damansara Damai. So malam baru kita masuk bilik balik. Okay kakak. Kakak dah sedih dah kat belakang. Dia ingat nak balik rumah. Oh no.
Kita open house rumah pertama. Ambil. Dia ambil apa? Sate. Nak ambil ni lah. Pecara. Ada kek. Kita pergi beraya. Second house. Ira senyum lah. Kenapa serius sangat tu? Ira. Ya, that demo. Oh, lighting lawa lah dik. Mana nak berdiri je kan? Nak berdiri diam. Ya, nak apa? Ni nak capai telefon. Cantik nanti ni dek. Hari ni mami make up. Nampak tak? Agak sikit. Seorang ni. Diorang kat atas. Diorang tengah main. Tadi kita orang balik terus mandi, semua tukar baju, nak rehat. Okay, diorang nak turun tangga. Okay, korang tengok, korang tengok. Okay. Nak bilik diorang tidur bawah ni 3 orang. Okay. Okay. Diorang nak room tour diorang. Let's go. Diorang akan tidur kat sini ke? Okay. Ini ada sesuatu. Okay. Ada barang. Ada memang. Okay, walaupun rambut tak sikat dah mandi. Okay, bye guys. Ada tahu, okay. Bye Malam ni kita tak ada aktiviti, kita relax je. Korang turun. Masya Allah, turun. Patah nanti katil kursi orang tu. Tak payah main macam tu. Jangan dekat, dia dah tidur lah. Kita orang semua. Oh, Uyan nak makan lah. You wanna eat? Mami tengah makan roti. Nak. Kejap, Mami Abu Badik ni roti lah baby. Abu mana boleh makan lagi? Ni pandang je roti ni korang. Hey, hey. Hey, hey. Punyalah malas nak bangun. Mami suruh jadi buat roti coklat. Tapi ada orang nak. Tengok tu. Nanti Mami suap bubu adik. Ya Allah, ya Allah, ya. Jilat je. Okay, sekarang Yura tengah makan. Dia tengah makan Nestem campur susu. Ya. Sedap ke? Masya Allah, sedap ke? 4 kali sehari. Dia makan pagi, tengah hari. Pukul berapa tadi? 7. Sekarang pukul 11 malam. Saya masih hungry. Nah, cepat. Adik. Diorang tengah main. Tangga. Hi guys. Hai. Kita main. Korang tengah main apa tu? Ambil kalau tengah main menjatuh-jatuh. Jatuh pula. Adik, where are you adik? Adik kenapa main dalam toilet? Yafa? Kenapa Yafa main dalam toilet? Abang, ni mana air basah? Abang. Nah, Mira. Okay, makan. Dia pandang lady lah. Oh. Makan jadi makan. Cek.
Hello guys, hari ni hari kedua. Kita dah set check out. Sekarang kita dekat Bandar Tasik Selatan nak ke Kelang. Rumah open house, rumah sepupu Mami. Afa, mana kakak? Kita Umi. Kakak tadi kita Umi. You dah tengah tidur. Susu. Jam guys. Hello guys, jam. Beg tu buka dulu tu, belik-belik kat leher tu. Buka beg tu dulu. Kalau pendek. Ni boleh kalau empat dulu. Baring mana? Tak muat lah Cak Yuya nak makan. Jangan. Adik. Cak Yuya dah nak makan sini. Ni dah suap. Adik kita duduk makan dulu. Tak boleh baring lagi. Tak nampak lah Yuya. Nak air. Tepi-tepi Yuya nak air. Dik, susah lah. Mai apa ni? Air Yuya. Air. Air. Ada Nesta. Dia orang nak ringan-ringan je. Kita tengok banyak lagi. Teguh nenek. Apa? Ada nak apa? Pangan, oi bising. Tak apa benda ni, bising lah. Welcome hutan batu. Hello guys. Kita dah habis beraya untuk 2 hari. So kita nak balik. Sebab besok apa? Beban rumah tinggi. Kita nak balik sebab esok dah sekolah. Bawa buku. Makan kedai, dia dah pandai dah. Kita nak pergi check in lagi minggu ni. So nanti kita akan buat vlog 2 kali check in untuk 2 minggu. Kolam mana ada Mana kolam? Ada lah. Ada lah, Didi tak tahu kan? Mandi pilih tu. Siapa? Kaya pink. Lebih. Ya, nanti adik rosak kan. Dia Tak ada orang lain lah. Dia yang pilih. Korang tak dengar lah. Makan ayam penyet. Ha? Kau dah kereta. Ha, ni Mi suka dia asingkan. Okay, kita dah siap makan. Kita nak pergi check-in. Jaya nak makan first. Nak makan first. Jaya? Tak lihat. Mana seorang lagi? Tengah susun. Hello. Ngantuk. Dengan tau. Kita nak pergi check-in, kita tidur. Tak payah mandi kolam. Sebab baru lepas hujan. Check-in. Kau tahu pasal. Nampak.
Kita dah pernah naik. Yara dah pernah naik. Yafa tak pernah. Jadi nak naik kat Saya kawan. kecil lah. Kita nak pergi check in Bukit Bintang. Sekarang kita dah ambil kunci dekat blok B. Dekat blok B. Tapi kita kena parking dekat blok A. Pusing balik. Baru kita ke blok B. Kita check in. Kita buat room tour. Dah ngantuk. Suara dah tengok. Kak ada polis kak. Yang motor ni. Polis kejar orang. Oh, lajunya. Dia kejar apa weh tengok. Habislah dia langgar orang. Ada benda tu. Okey, sekarang kita dah parking. Parking di bawah tanah tau. Nampak gelap sikit. Kita dah parking. Kita nak pergi cari bilik. Nanti kita buat room tour. Okey? Nak Sekarang kita check in dekat Bukit Bintang guys. pergi ke Kominam Labu. Kita lagi cari Kurumi dan Labu malam ni. Kita jalan-jalan. Walaupun kita orang KL, kita tetap playing tourist. Tekan merah. Sini. Sini. Tiada yang video guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantiknya. Masuk. Okay. Buka kapu kat sini. Akak, hello. Pintu kak. This is our home. Ni fan. Lampu dia mana? Kita ambil yang ni lah besar sikit. Ni tidur. Ha. Ni ada dia. Mana lampu dia? Lampu downlight. Jadi cuba tekan. Ada lagi ke lampu? Kat situ. Wih, cantiknya. Boleh tembus? Wah, 2 bilik. Kita ambil bilik sana lah. Dua-dua itu. Kita 5. Ya. Kejap kita buat room tour. Oh, tembus bilik air ni ke bilik air sana. Kejap, macam ni ni. Aircon tak buka lagi. Buka-buka lampu mana? Ya Allah, gelap. Bukan. Lengoh Yura ni. Adik, jangan main air. Boleh dah main air tu. Adik. Mana lampu dia? Ambil jap. Abang betul. Yafa, jangan lah. Ya Allah, pening. Okay, kejap lagi tu buat room. This from pintu. Let's go. Kita room tour. Okay, yang pertama masuk kita akan dapat satu bilik. Ada aircon macam biasa. Simple. Tapi dia kemas. Cozy macam tu. Cantik kan? So dia ada bedside. Adik. Ya Allah. Turun. Tadi main apa? Ni ada kabinet baju. Satu kabinet. Hai. Okay. Tolak luggage kita masuk bilik. Ada penyapu. Ini masuk sini. Okay. Tengah-tengah ni kita akan jumpa toilet pertama. Toilet kedua. Dia ada 2 tapi dia boleh ikut ni. Sambung. Sini. Ha. Sini. Apa? Kejap. Ada sinki. Sabun. Cantik lah lighting dia walaupun dah tak Sini. habis. Sini. Yes, kejap. Sini. Wait, this one. Ada washing machine. Daddy, saya ada sabun, Daddy. Wow. Saya bagi sabun lagi. Boleh basuh baju. Yeah. Tandas, toilet. Ada bathtub. Kita tak bawa pun sabun tu. Sabun ball tu kakak. Yang kat rumah tu. Oh. Kakak tak boleh mandi sabun sini. Nanti kita cari malam ni. So, this one sinki yang besar. Cantik. Dia nak ke sana ni. Nak ke bilik master bedroom. So, ni bilik kita orang. Tapi, aku bayangkan 5 orang nak tidur macam ni. Muat ke? Didi, muat ke satu katil 5 orang ni? Tak muat korang. Tapi dia punya wardrobe dia besar. Ada 4 pintu.
Okay, ni tandas tadi. Malam ni apa lagi? Kenapa? Belanja. Ada iron board. Second. Belanja. Ada tempat jemur baju. Dia siap bagi ampayan lagi. Angkut baju. Hai. Ada iron, ada ni. Wow. Yura tengoklah TV. Bilik kita menghadap ke pavilion. Cari pavilion. Where is pavilion? Mana? Rasanya pavilion sebelah belakang lah. Tak ada pun pavilion. Kita baru Nabi. So kita nampak kat SAC je ujung tu. Kita duduk level 11. 11. Ya. Okay, ni ruang tamu. Ruang tamu ni sama je. Ada TV, meja, ada Yura, ada Daddy. Siap boleh gemar baju Sebab tu dia bagi sabun washing machine. Cantik lah, tapi saya paling suka this one. Kitchen dia lawa. Boleh masak-masak. Nanti kita boleh belilah apa-apa malam ni masak untuk breakfast. Beli fries. Hai. Putih ni sejuk. Masukkan air dan peti kak. Air tu masuk dalam peti. Susah. Okay. Sorry Kamu hilang di Air. bawah lah. Bawah. Wih cantik lah. Dia ada microwave. Ada rice cooker bernasi. Dia sama macam kita tapi kita pink. Hai. Berapa kali hai lah orang ni. Ada ceret tempat masak. Oh tu pun ada. Adik janganlah main pusing je. Ada mangkuk macam biasa. Masak dia. Boleh kak? Cantik. Mami. Adik dah buka ya Allah. Apa benda ni? Bang? tu open dek. Macam mana nak tutup dia? Cuba dek. Itu. Pandai-pandai je. Ni, macam mana nak ni? Macam mana nak pusing ni? Dia seorang memang lah korang. Anak nombor 2 korang macam mana? Cuba kau main kat bawah. Sini hilang kunci tu. Dah, kita nak rehat sekejap. Mami nak buka. Kita nak susun-susun baju je. Bukan kat sini lah susun baju. Jom. Okay, kita dah check in. Dah buat rupa. Tekan dia dek. Saya nak kemas baju sekejap. Hujan lebat lagi. Kakak. Mama tak nak buat video. Kakak aku. Ha? Ikut. Aduh, jangan. Nampak. Kakak bawa uniform siapa tu? Boleh. Aku ada sayur. Bibi. Ni ada dapat. Dek, Iwan ni ada ni, dia ada kapet. Bibi. Ya, cantik ni kan. Tapi tak yang ni lah. Mami dulu. Ni kolam sana macam nak lompat. Mana ni? Habis nak lagu cover ini. Jangan langgar kamera tu. Tak payahlah, duduk situ. Cik. Dek, you yang usual ni. Adik. Mami. Ya. Ingat Amin ada. Ada apa? Ada ini. Betul tu boleh buka. Boleh buka? Ya. Mami. Mami dalam tu. Oh, nak mandi dalam kolam tu. Nak. Okey ya. Jadi aku nak. Masa tu tapi macam mana nak mandi kolam betul ni? Orang hujan lebat. So nak mandi kolam je tak boleh. Beli orang situ. Mandi je lah kolam ambil air sini. Nak. Pakai baju tu nanti ni buat video. Aduh. Baju mandi. Sana orang nampak video. Sana dek, adik bogel dah tu ya Allah, nanti kena ban aku.
Ya. Sana ya Allah tu kan tu. Baiklah. Ya, jadi tolong. Tunggu sana, tunggu sana. Makan sana hang. Tadi pusing ke mami nampak. Bagi dia duduk. Yura. Apa? Tunggu sini. Ya. Ya, dia tidak. Ini Yafa. Ini Yura. Dia pun dah ada baby busuk. Ni, baby dia. Kakak, mana kakak punya unicorn? Tak bawa? Oh, dah ada. Dia dah susu barang dia. Sekejap lagi saya tunjuk. Cik. Cik. Kita Tunggulah. Ni besok ni kita orang nak pergi zoo. So bawa ni mami punya. Ni Rafa punya. Ni Ara punya. Ni baby punya. Mami buat apa? Tak ada. Dia buat sokol tak buat topi. Hai apa? Oh Didi tengok kancah Didi. Nak mandi dah. Kolam. Licin nanti tu kejap. Tunggu Daddy tengokkan. Sabar. Dia orang nak bawa pelampung nak mandi kolam. Tapi sekarang kat luar tengah hujan. This one is Yara punya swimming. Nampak dah korang dalam bilik air. Melody, Yafa. Ini baby punya. Buka sikit. Nampak dia orang mandi. Yang ni kita buat video. Tak boleh. Tak. Nanti. Mandi dulu. Oh, nanti saya nak buat ni lah. Joseph ni buat bawah. Dia beli untuk diri sendiri. Jadi kenapa?
Daddy, nak keluar nak kencing. Ini baby food for Yura. Apa? 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 Jangan loncat. Hei, bang air panas tu. Panas tu. Jadi kita nak video kan? Ini apa? Ni kita dah susun tadi apa? Kejap. So nak tengok dia orang mandi. Hai, maaf ke? Basah. Didi, panas sangat lah Didi. Panas ni. Tutup dulu. Tutup lah dulu. Kenapa air ni? Keluar. Tak lah, dia boleh keluar lah. Saya tekan-tekan dulu. Panas. Water heater tak buka pun. Elok kena kara. Tu Didi buat ni. Dah lah. Baby tu seorang. Sudah. Okay, nanti saya nak buat unboxing ni tau. Awal ni. Mami beli dekat TikTok ada sale. Kalinya dia 160. Tapi dapat 80. Nanti kita unboxing sama-sama. Saya dah nak susu. Saya dah nak susu korang. Nanti kita unboxing Mami punya Savory buat birthday. Dia ada di sini ni kakak. Dia di sini. Okay, ni Mami beli. Dia ada buat sale. Harga dia 199. Tapi Mami dapat 80. Biasa kat TikTok biasalah kan. Dia mungkin dia letak aja. Tapi dia sebagai Mami punya birthday Savory Reward. Saya guna sendiri. Untuk tu buka. Ni saja. Ni kita apa? Warna apa? Adik tak nampak lah adik. Macam. Okay, warna apa? Cuba tekan. Warna. Tekan lah tu. Tak nampak. Tak nampak ni. Dia tekan apa? Ada Mami, kenapa korang nak pukul atas? Mami beli aja Mami sendiri.
color. Ini aku set yang pink. Dan tadi merah. Ada orang call. Ini adalah reward yang Mami beli untuk birthday Save Reward April sebab ada sale. Kebetulan memang tunggu set pink. Sebelum ni kan dia set merah putih tu. Mami pakai dia punya sunscreen je untuk ni. Tapi memang best gila lah dia punya sunscreen. Tak berminyak. Okay, jom let's go. Kita open. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tak sabar lah tu. Dia orang yang excited. Ni apa ni? Kad. Yang belakang ni? Okay. Yang ni Sampuraya. Wawa. Selamat Hari Fizi. Lawa lah. Eksklusif gila. Okay. Yang ni pun sama. Cantiknya. Shining. My god. I got the posh bag. Ya. Okay. Yang ni main paling tunggu. Dia punya ni sumpah lawa. Nanti saya tunjuk gambar. Okay. Ni dia punya apa tu? Apa tu panggil? Ya Allah. Shadow. Cantiknya warna dia. I like. Ini selalu pakai kat hidung ni. Boleh buat tepi. Blusher. Dia punya glitter. Sumpah lawa. Ni saya ambil natural. Loose powder. This one is foundation serum. Saya dapat foundation serum kot. Day to night. Boleh pakai seharian. Ni apa? Makeup setting spray. Ni dah ada. Hari tu dah dapat free gift. Dapat lagi. Wow. Ni lawa. Ni saya tunggu-tunggukan. Sebab tak pernah dapat kalau beli. Comel. I got this one. Okay. Best. Reward sendiri. Okay lah kan. 80 dapat banyak ni. Murah. Okay, jom kita sambung unboxing yang tadi. Ada orang datang. Kita dah punya tetamu. Duduk sekali. Okay, jom sambung Nampak. Tadi kita dah buka dulu kan? Mami dah buka dia. Mami tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Sabarlah, Mami open dulu. Tepi lah Mami nak tunjuk kakak Mami. Okay, yang first. Ready? Hi beautiful, thank you for trusting Wawa this Raya. We hope you enjoy every moment very as much as we enjoy creating it for you. Selamat Hari Raya, happy going. Second, kita dapat ampau duit, sampul duit raya. Tiara tunjuk kat aunty. Comel gitu. Dan second, kita dapat sampul raya glitter juga. Ada berapa? Yang tu ada berapa? 5 saja. Kalau lepas kita dapat kan yang raya. Yang ni satu. Yang Satu, dua, tiga. Tebal. Dapat 5. Ada 5. Oh. Wow, dapat posh bag kali ni. Oh, sukanya warna pink tu comel korang. Tengok. Bubulah dia orang pun. Tengok. Besar. Malah barang Mami tak tengok. Ini banyak skincare. Yang kelas. Yang pertama kita dapat dah ni kita dah buka. Dapat eyeshadow. Tangan tu bawah yang ni. Nampak. Buka kat aunty nak tengok. Tunjuk. Tunjuk kat aunty. Cantik lah warna dia. Ni boleh buat blusher. Boleh buat shadow. Ada ni. Okay, next kita dapat cermin. Dah lama dah nak cermin ni. Saya dapat stok. Yang macam? Kita buka. Okay, next kita ada dapat ni. Mami. Blender foundation. Macam ni. Ini buka. Dapat lip powder. Saya pilih yang natural. Lepas tu ini setting spray. Lip powder ni tak ada buka. Tepi lah sikit ya Allah. Ibu mendung bang. Mami tengok ke. Cantik eh? Wah. Oh, hitam di sini hitam. Dia report tiba-tiba hari ni tiba-tiba. Oh, memang cik.
Okay, ni setting spray. Ni Ada ni lipstick lah tapi Mama dah beli lipstick ni hari ketiga. ni. Ni kak. Ada lampai-lampai tu. Adik. Hai. Setting spray. Untuk yang makeup kita letak ni. Okay, yang last one. Dia tu nak foundation serum. Dapat foundation serum. Oh, berdarah. Siapa Lara? Tu. Wah, comelnya. Tak pernah try. Kita try kan. Okay, itu je. Buang apa? Buang apa? Nak try pakai lah dia punya ni. Loose powder dengan blush dia. Buang. Saya buang. Aku Manda. Are you okay? Dia nak duduk rumah tu, malam. Tak lagi dia tempat dia jemput ni. Ayan, ayan. Okay, jom kita nak kemas tempat tu makan baby. Kita senang. Kita jual makan. Adik mana adik punya ni? Susu. Kita jalan kaki nak pergi cari Bukit Bintang punya barang makanan hunting tu. Penat banget hei. Hei bapak-bapak okey. Rumah berengkel dengan anak perempuan pula tu semua. Korang tengah jalan kaki guys. Macam tourism dah. Tourism. Playing tourist. Nak pergi cari makan kat area Bukit Bintang. Hotel kita belakang tu je tadi. Tapi dah penat sebab dia membukit mendaki. So agak-agak penat. Takut. Janganlah takutkan dia. Okey jom. Kita nak pergi cari apa yang boleh makan. Okey jom. Yafa ni macam mana nak pergi zoo esok? You are so scary. Ramai manusia korang. Macam biasa lah. Dia rasa ni harap nanti hilang. Nak pergi shopping mall dalam ni. Ni Damascus nak pergi ke ramai tak beratur? Ramai juga tu. Surga dia. Adik tengok beg lawa. Yara. Puzzle Kuromi. Tengok dulu. RM19. Duit raya dia. Duit raya Yara kan dia. Sekejap kita tengok dulu nanti boleh pilih. Burung. Okay, Sungai Wang. Adik kan? Adik, ya Allah. Kau ni dah. You dah relax sangat tu you dah. Boleh rasa, kita rasa. Kunafa, ada macam-macam. Wait, this one macam sedap. Wah. Bagi rasa. Hi, you so beautiful. Rambayong. Bila kita nak gini. Tu. Hai. Kerami kenapa tutup? Duduk kat kedai Suraya yang baru. Korang ni ada atas. Jadi sekarang dah buka depan Suraya lama tu. Kami tak tahu sini. Kedai lama tu dia dah buat 2 tingkat. Surakan. Suraya Seafood. Makan ayam. Ayam Sabah.
Hello baby kaki tu. Geding-geding. Coba. Suka lah. Suka lah. Adik jangan buat dia terkejut. Apa? Kalau Yaya. Kalau Yaya nanti. Nampak TRS. TRS kan? Bukan. Hello guys, welcome to day 2. Kita orang dah check out. Semalam memang tak buat tak buat apa pagi? Tak buat vlog sampai malam sebab dah penat. Tadi diorang pergi mandi kolam, nanti saya share. Kita tak buat hello guys. Nanti Hari ni kita nak pergi kenduri, lepas tu nak pergi tengok harimau. Dekat mana? Dekat zoo negara. Okay, let's go, bye. Okay. Hai korang. Kita sambung balik. Kita orang dah siap makan. Pergi open house dekat Rawang. So sekarang kita nak pergi zoo negara. Tapi dengan berbaju kurung, berdress-dress macam ni, tak Ada kisah. ikan, ada Janji harimau. pergi, diorang kata. Mami, ada harimau. Ada harimau, ada ikan. Ayah, ada harimau tu kat tetas ada ikan. Macam mana ada tahu tetas? Macam mana ada tahu ada turtle? Ada tahu kat aman kita kat ada tetas. Oh, lepas tu Aman tak cakap. Mama dah cakap ada turtle. Ada. Lepas tu kita nak pergi tengok turtle. Afa takut tak haiwan-haiwan besar? Dia takut, okey? Binatang-binatang besar, benda-benda besar. So macam mana nak pergi? Sebab sekarang dah pukul 3. Sekarang dah 3 apa? 3 berapa dah? So dah sejam dari sini nak ke zoo. Relax. Kenapa serabut ni? Kita tukar pergi esok. Okey, nanti saya update. Bye. Tak relax lah hari ni. Siapa dia nampak ni? Dia nak main kamera. Hey guys, kita tak jadi cancel pergi zoo hari ni. Tengok dah hujan dah pun. Ya, so kita pergi, okey? So kena pergi pagi. Sebab pukul 5 zoo dah tutup. So kalau kita pergi sekarang pukul 4 sampai 15 minit beli tiket semua, memang dia tak bagi masuk halus sejam before tutup. Okey. Di rumah kedua. Ya, dia nak makan apa? Ha? Dia nak tarik tudung mami, ya Allah. Nak ke? Rumah pink. Kita makan ikan singgih hari ni. Ikan singgih budu. Cak Kelate di KL. Sebutir 5 kan. Yara nak makan nasi dengan sup kan? Ha, sup tu. Oh, dia dengan motor pula.